apabila kita mengalami kejatuhan dalam hidup, kita tak perlu tunggu masa yang betul-betul macam kita ready untuk bangkit. Kita tak perlu tunggu. Terus saja ambil apa-apa tindakan yang sekecil-kecil yang boleh supaya kita terus mula. Kita mula untuk mengorak langkah untuk bangkit semula. Bukannya apabila jatuh, kita melayan perasaan terlampau lama. Hingga benda tu dah jadi habit. Kita dah rasa macam lebih baik hidup dalam keadaan macam ni. Nak bangkit semula tu payah. Itu satu pemikiran yang salah. Sebaiknya, kita belajar untuk mula sekarang juga. Kalaulah sekarang ni, mungkin you all mengalami satu fasa dalam hidup yang agak down. Ya, ada kejatuhan. Tak perlu tunggu lama. Terus, mulakan sikit pun tak apa. Slow pun tak apa. It's okay. Berbanding dengan tak buat apa-apa, terus kecewa, meratap nasib dan tak ada apa-apa tindakan pun nak ubah keadaan tu.